Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita dalam siri yang ketiga, Panduan Pengguna Kamus Dewan Perdana. Saya Nazrul Aziz. Jika sebelum ini anda telah bersua saya dalam siri yang pertama dan juga siri yang kedua, dan saya telah maklumkan kepada anda semua berulang kali bahawasanya ini adalah perkongsian saya kepada anda. Sekiranya ada maklumat ataupun fakta yang salah, komen di bawah agar kita sama-sama dapat belajar fakta dan juga maklumat yang lebih tepat untuk kegunaan kita bersama. Tahukah anda, Kamus Dewan Perdana merupakan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini merupakan kamus terbaharu Dewan Bahasa dan Pustaka. Daftar katanya lebih banyak, perkataan-perkataan yang diletakkan di dalam ini, entrinya dalam ini lebih terkini, dia lebih tebal dan semestinya lebih berat, dan dia sangat berguna kepada anda semua di luar sana kerana entrinya lebih terkini, daftar katanya lebih banyak. Saya belajar tentang panduan pengguna ini sewaktu menghadiri Bengkel Pemekasan Musim Muda Bahasa Permata Awam 2026, Asas Penterjemahan dan Literasi Kamus. Tuan-tuan dan puan-puan, pada siri yang pertama, saya telah jelaskan kepada anda semua berkenaan entry dan juga sub-entry. Di mana kita nak kenal entry ni? Entry kalau dalam kamus dewan ini diletakkan sebagai huruf tebal dan dia disusun mengikut abjad A, B, C. Maka kalau anda nak mencari perkataan bola, janganlah belik di ruangan A. Kita kena belik di ruangan B, baru kita jumpa bola. Manakala sub-entry pula diletakkan di bawah entry. Mana kata hari ini kalau contoh kita ada perkataan makan, maka di bawah perkataan makan contohnya memakan apa semua itu dia adalah sub-entry. Manakala pada siri yang kedua, video yang kedua saya telah jelaskan kepada anda berkenaan jawi. Tahukah anda, di dalam Kamus Dewan Perdana ini, apabila kita belik entry, di sebelah entry itu terdapat tulisan jawi. Namun, tidak semua entry akan diletakkan tulisan jawi. Ada beberapa entry yang tidak diletakkan. Antaranya, pertama, singkatan. Sebagai contoh, kampung. Dalam kamus ini akan diletakkan KG. Apabila diletakkan KG yang menandakan singkatan kampung, maka tidak akan ada tulisan jawi. Kedua, simbol. Saya gunakan kg juga. Simbol kg adalah untuk kilogram. Juga tidak akan diletakkan tulisan jawi di sebelahnya. Ketiga, berkenaan rangkai kata, lebih dua perkataan menjadi satu entry. Saya berikan contoh, Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada 4 perkataan di situ yang menjadi satu entry, maka tidak akan diletakkan tulisan jawi di situ. Kedua, imbuhan, memper, dan sebagainya. Itu tidak akan diletakkan tulisan jawi. Dan yang ketiga, nama tokoh kecuali nama Rasul dan juga nama Nabi. Kalau anda buka kamus dewan, anda mencari Dua Said, Mahathir Mohamad, semua itu tidak akan diletakkan tulisan jawi. Yang ada hanyalah entry tulisan bahasa Melayu sahaja. Baik, hari ini di siri yang ketiga, saya akan jelaskan kepada anda berkenaan rujuk silang. Kalau anda dengar pada siri yang kedua, sebelum saya masuk berkenaan jawi, saya ada menyebut mengenai kata terbitan yang menjadi entry baharu. Dan di situ saya ada sebut berkenaan rujuk silang. Cuba saya mak balik video pada siri kedua, ada saya sebutkan berkenaan rujuk silang. Maka hari ini, saya akan jelaskan kepada anda berkenaan rujuk silang. Apa itu rujuk silang? Rujuk silang, apabila sesuatu entry atau salah satu maknanya dirujuk kepada entry utama atau sub-entry tertentu yang ejaannya, bentuknya atau penggunaannya lebih lazim, standard atau diutamakan. Ada 4 jenis rujuk silang. Pertama, penanda simbol segitiga kanan. Tengok dekat dalam slide saya tu, ada warna hitam simbol segitiga kanan.
Rujuk silang yang kedua adalah varian. Rujuk silang ketiga adalah lihat. Rujuk silang keempat adalah lihat juga. Baik, kita tengok. Pertama, penanda simbol segitiga kanan, varian dan juga lihat adalah untuk merujuk entry ataupun sub entry yang tidak bertakrif kepada yang bertakrif. Diberikan contoh, durhaka tidak bertakrif. Maka kita perlu merujuk silang kepada derhaka. Halabalai, kita akan rujuk silang kepada halabalai. Lamai, kita akan rujuk silang kepada ipar lamai. Manakala untuk acah, kita perlu lihat mengacah. Agas 4, dia adalah varian kepada akas 1. Tap tibau adalah varian tap tibau. Ejaan di situ. Yang pertama adalah TAB, yang variannya adalah TAP. Jadi kita perlu melihat maksud ataupun takrif di TAP, TIBAU. Bagu, kita perlu melihat kepada baku. Itulah dia contoh-contoh yang perlu kita lihat rujuk silang. Seterusnya, di mana lagi yang ada rujuk silang adalah entry kependekan bahasa asing, bentuk penuh dalam bahasa asing atau padanan bahasa Melayu yang disisipkan sebelum entry akan dirujuk silangkan menggunakan simbol segitiga kanan kepada entry yang bertakrif. Diberikan contoh UN. UN merupakan singkatan kepada United Nations. Mana kata pertama, dia adalah kependekan bahasa asing dan dia adalah juga bentuk penuh dalam bahasa asing, United Nations, yang memberi maksud Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, maka dia perlu dirujuk silangkan kepada PBB. Jadi kalau nak mencari maksud sebenar UN, anda perlu merujuk silang kepada PBB. Boleh faham? Kalau boleh faham, komen di bawah ini. Dan seterusnya adalah berkaitan rujuk silang berpenanda segitiga kanan itu digunakan bagi sub entry yang dimasukkan sebagai entry di bawah huruf yang berkaitan kerana mempunyai beberapa terbitan sendiri. Sub entry ini diolah sedemikian untuk memudahkan pengguna membuat carian. Saya berikan contoh. Pertama, dia ada tua, entry tua. Di bawah entry tua dia ada sub entry tua-tua, bertua-tua, bertua-tuaan, menua. Namun ada lagi perkataan lain, ketua, berketua, berketuakan, mengetuai, mengetuakan, pengetua. Semua ini perlu dilihat kepada entry ketua. Walaupun kata dasarnya pertama adalah tua, namun dia menjadi kata terbitan ketua. Maka perlu dilihat kepada entry ketua. Begitu juga dengan imbang, berimbang, berimbangkan, mengimbangi. Namun, imbang ini didapat ada kata terbitan seimbang. Hasil daripada seimbang ini, ada sub entry yang baru. Berseimbang, berseimbangan, menyimbangi, menyeimbangkan, terseimbang, perseimbangan, keseimbangan. Mana kata hari ini, kalau kita nak melihat seimbang, kita tidak boleh membuka entry imbang. Tidak akan ada maksudnya di situ. Maka dia perlu dirujuk silang kepada seimbang. Jadi daripada imbang, huruf entry I, kita perlu membuka di halaman S. Seimbang. Itulah dia rujuk silang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula penanda lihat juga digunakan untuk menunjukkan perkaitan antara dua entry atau lebih yang merujuk pada entiti yang sama tetapi berbeza ejaan atau bentuknya dan tidak setara dari segi penggunaannya. Tentu anda biasa menggunakan media sosial Facebook, bukan? Dalam kamus ini, dia boleh juga lihat juga Facebook. Ejaannya pertama, FACEBOOK yang memberi makna perkhidmatan rangkaian sosial dalam talian yang membolehkan pengguna berinteraksi dan berkongsi maklumat. Namun kita boleh lihat juga ejaan yang kedua adalah FESBUK, Facebook.
Kedua-duanya ini adalah memberikan makna yang sama, erti yang sama, namun ejaan dan ataupun bentuknya adalah tidak sama. Faham? Kalau anda faham, komen di bawah ini. Itu sahaja untuk perkongsian siri ketiga berkenaan rujuk silang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda masih lagi belum mempunyai Kamus Dewan Perdana, tidak mengapa. Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada menerbitkan portal Kamus DBP. Anda boleh mencari di enjin carian, type saja portal Kamus DBP dan anda boleh menggunakan kamus ini. Namun, saranan saya, belilah Kamus Dewan Perdana kerana anda banyak kegunaannya, entrinya banyak, perkataannya lebih terkini, jadi anda boleh menggunakan untuk mencari maklumat-maklumat yang lebih terkini. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk siri ketiga ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton video ini. Terima kasih juga yang sudi mendengar celoteh saya dalam perkongsian panduan pengguna Kamus Dewan Perdana siri ketiga. Sekiranya ada salah dan silap, mohon maafkan. Sekiranya ada fakta yang salah, mohon komen pembetulan. Itu sahaja daripada saya, Nazrul Aziz. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Kalau ada masa ataupun umur yang panjang, saya akan membuat video-video lain untuk perkongsian kepada anda berkaitan Kamus Dewan Perdana. Jadi, sehingga itu sahaja. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih semua yang sudi mendengar panduan pengguna Kamus Dewan Perdana siri ketiga. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sudah belajar? Komen!